Dengan ini saya mengumumkan bahawa calon Barisan Nasional N48 Air Kuning Dr. Muhammad Yusri bin Fakir. Pertama sekali, Alhamdulillah, saya merakamkan ucapan terima kasih dan telah memberi kepercayaan kepada saya untuk mewakili Barisan Nasional dalam PRK Dun Air Kuning ini. InsyaAllah, dengan kerjasama daripada kita semua, komitmen daripada kita semua, kita akan mampu membawa kejayaan yang besar kepada Dun Air Kuning ini. Perikatan Nasional telah bersetuju untuk memilih seorang calon anak jati tempatan mewakili Perikatan Nasional. Beliau yang dimaksudkan ialah Al-Fadil Ustaz Abdul Muhaimin bin Abdul Malik. Takbir! Dengan rasa rendah diri, saya menerima amanah yang besar ini. Sesungguhnya ini adalah amanah yang terlalu besar. Tuan semua, bantulah saya dan Perikatan Nasional, berilah peluang untuk kita mentadbir, mengurus kawasan ini dengan penuh keikhlasan.